Hai, Desi di sini. Okey, saya nak komen mengenai isu bersatu lah. Saya jarang komen mengenai isu bersatu kerana Parti Bersatu ni bagi saya bukan parti yang hebat, bukan parti yang bukan satu parti akar umbi yang membentuk satu parti yang kuat. Malah mereka ini lebih kepada serpihan UMNO dan pada PRU yang ke-15 PRU yang ke-14 di mana semasa PAS 1.0 majoritinya ahli parlimen yang berpaling tadah yang mas daripada UMNO pergi kepada Bersatu, dan selepas itu mereka melakukan langkah Sheraton. Dan sekarang ini kita melihat ada tanda-tanda yang Bersatu ini akan akan dipecahkan. Mungkin bagi saya ini adalah satu strategi daripada Madani untuk untuk memecahkan Parti Bersatu dan juga Parti PAS dengan mewujudkan kem-kem yang secara silent mereka terbelah kepada dua. Yang ni yang saya nampak lah. Kerana tiba-tiba pada Perlimbangan Agung tahunan mereka baru-baru ini menjadi kecoh. Di mana hampir 120 ketua acara bahagian menandatangani SD memohon Tan Sri Mahyudin Yassin meletakkan jawatan. Jadi tiba-tiba menjadi kecoh. Kecoh tu dari segi apa? Ada orang kata apa? Menjerit dan ada juga sedikit pergaduhan, mungkin persisian faham. Dan baru-baru ini seorang ahli parlimen daripada Bersatu, ahli Majlis Pembina Tertinggi mereka, Wan Saiful Wan Jan, membuat sidang akhbar di mana menghentam ataupun mengkritik saudara Azmin Ali, di mana Azmin Ali ni dia hantar WhatsApp kata dia nak berhenti jadi ketua pembangkang, dan tiba-tiba WhatsApp itu ditarik balik. Jadi Wan Saiful Wan Jan ini mengatakan yang Azmin ini kuat mengajuk. Payah tuan-tuan. Nak mengajuk, tak mengajuk. Dah jadi macam satu trend bagi saya. Jadi Wan Saiful Wan Jan dia membuat pendirian yang agak berani kerana memanggil media untuk membuat sidang media untuk menerangkan apa yang mereka lakukan itu bukan untuk menggesa Tan Sri Mahyudin meletak jawatan, cuma memberitahu cara pengunduran secara peralihan kuasa. Itu yang mereka maksudkan. Tetapi lebih kepada menyerang rakan mereka Azmin Ali dalam isu video sandakan. Tiba-tiba dekat pilihan raya Sabah naik balik isu video sandakan yang mengatakan video itu tulen. Dan Wan Saiful Wan Jan mengatakan sekiranya video songsang ini tidak diberi perhatian atau disiasat, Azmin tidak layak menjadi presiden Bersatu. Azmin pun dia pun ada intention juga untuk menjadi presiden. Takkan nak jadi Sesar Agung. Sebenarnya dia pun tak nak menjadi Sesar Agung kan, tetapi nak buat macam mana. Jadi mungkin kalau kita tengok sebelum ini dalam pemilihan Kongres PKR, Azmin Ali tidak menyerang PKR, malah mengucapkan tahniah juga kalau tak salah saya. Dan saya melihat adakah ini satu gerakan di mana Azmin Ali akan kembali kepada PKR? Kita tak tahu kan. Sebab bagi saya Parti Bersatu ini tidak akan sustain. Ini yang saya kata sustain tu, sebab bagi saya adakah parti ini akan terus mendapat sokongan daripada rakyat, daripada orang UMNO yang kecewa sebelum ini, yang merasakan sebabkan Zaid Hamidi mereka tak nak undi UMNO pada PRU yang ke-15 itu. Dan takkan nak berharap macam tu, ataupun berharap kepada ahli PAS untuk memberi undi kepada mereka. Dan baru-baru ini terjadi satu pergaduhan mulut di antara Samsi Makno mengatakan yang Bersatu ni tak menyumbang apa-apa pun
Seperti di Kedah, mereka menggunakan duit mereka. Jadi kecoh. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Wan Saiful Wan Jan ini, kenapa sekarang? Itu yang saya kata tadi tu kan. Wan Saiful Wan Jan, dia ada masalah, kes mahkamah jana wibawa. Jadi saya melihat, kalau dia duduk dengan Bersatu, mungkin dia akan ke dalam. Karier politiknya boleh habis kan. Jadi bagi saya, kita tak tahu. Mungkin Wan Saiful Wan Jan teringin nak masuk PKR, kita tak tahu kan. Ataupun memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan seperti apa yang dilakukan oleh 6 ahli parlimen mereka daripada Bersatu. Dan ramailah pimpinan-pimpinan Bersatu daripada ketua bahagian yang tidak menandatangani SD itu menggesa Wan Saiful Wan Jan ini dihadapkan ke lembaga disiplin dan diambil tindakan ataupun dipecat, kita tak tahu kan. Tapi bagi saya, berani ke Tan Sri Mahyudin nak memecat Wan Saiful Wan Jan kerana dia adalah ahli parlimen? Kalau takat pimpinan biasa, ahli ataupun ketua bahagian yang tidak mempunyai kerusi parlimen, tidak ada masalah. Tetapi kita sedia maklum yang kononnya kem ini sudah kem Bersatu ini terbahagi kepada dua. Azmin ke arah, tak tahulah, Azmin ni kononnya ke arah Mahyudin Yassin dan Wan Saiful Wan Jan ke arah Hamzah Zainuddin. Dan saya pasti sekiranya tindakan yang diambil terhadap Wan Saiful Wan Jan akan membuatkan beberapa ahli parlimen daripada Bersatu yang menyokong Hamzah Zainuddin akan turut serta juga menarik diri daripada Bersatu. Jadi itulah yang saya kata sampai sekarang Tan Sri Mahyudin Yassin mengambil langkah yang berhati-hati dalam isu ini. Ialah parti dah tak kuat dan PAS pula nak jadi abang besar dan ialah Bersatu hari itu tergesa-gesa. Tun Faisal mengumumkan yang bakal Perdana Menteri PN adalah Tan Sri Mahyudin Yassin, iaitu Presiden Bersatu mereka. Tapi itulah yang saya kata tadi tu. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang yang Wan Saiful Wan Jan ini begitu beria-ria memainkan kembali isu video seks Azmin Ali disanakan? Ini yang saya kata something is wrong somewhere. Yalah, dia jadi ahli parlimen pun baru yang lepas. Bertanding adalah 2-3 kali kalah kalau tak salah saya lah kan. Tetapi Wan Saiful Wan Jan dia harus mencari satu tapak lah kan. Satu tapak Bersatu pun belum tentu lagi kan. Daripada aku nak tak dapat apa, baik dalam masa 2 tahun sign memorandum, sokong Anwar Ibrahim, sokong kerajaan perpaduan, dapat juga peruntukan kan. Tapi itu yang saya nampak sekarang ni adalah satu gerakan untuk memecah belahkan dua blok parti ni. PAS mempecahkan mereka, Bersatu pecahkan mereka. Jadi pada PRU yang ke-16 ni kita rangkul semua. Jadi politik Malaysia aman. Aman bagi saya. Jadi apa yang dilakukan oleh Wan Saiful Wan Jan dan ketua-ketua yang menandatangi SD itu, mereka telah mengambil keputusan yang berani bagi saya. Dan maknanya mereka 120 tu pun dah banyak tuan-tuan, hampir 23 kalau tak salah saya. Dan Mahyudin Yassin harus mengambil pendekatan yang berhati-hati, jangan terlalu keras dan tak perlu nak pecat sesiapa. Kalau dia ambil pendekatan yang memecat Wan Saiful Wan Jan ini, kecoh Bersatu. Cai. Dan saya melihat kedatangan PRN ke-17 Sabah ini akan memberi sedikit, bukan sedikit lah, polemik yang berbeza-beza lah kan, dengan isu PN dan dia juga akan menggugat peluang PN untuk memenangi kerusi yang selesa di PRN ke-17 di Sabah ni. Cai.